Rahsia yang Pomen takkan ajar mengapa kereta radiator air tu asyik kurang. Inilah sebab dia. Korang tengok cooling system dah berkarat teruk. Sampai besi ni dah hancur. Disebabkan pakai air pipe. Ingat ya korang, jangan pakai air pipe lagi. Bukan ni sahaja, korang tengok dia seluruh piping ni, hose tengok semua dah karat teruk. Bukan ni sahaja, dia hose patutnya dia lembut. Yang ni dia semua jadi keras. Pakai air pipe jangan lagi. Sila pakai coolant. Coolant dia boleh jaga cooling system anda, radiator tidak berkarat. Itu sebab sekarang modal beratus-ratus kena standby untuk tukar piping besi, piping hose, radiator kena flushing, modal lagi banyak kena keluar. Sebab coolant memang tak mahal je korang. Okay, jangan pakai air pipe lagi. Sila pakai coolant. Korang punya kereta ada apa masalah? Komen kat bawah.